Krim tu dinamakan magic cream. Kak, unmute kak. Unmute. Okey. Okey. So, saya ingat sebelum kita tunggu kawan-kawan lain masuk ya, saya nak share dengan beberapa video yang kita boleh tunjukkan tentang kehebatan produk kita ni. Silakan, silakan. Jadi kita share, tengok akak pergi dekat Facebook akak ni. Mana Facebook akak ni dia? Ni Facebook akak ni. Okey, now kita share video ni. Okay. Okey, ni satu video dia. Kita ada banyak video ni sebenarnya macam ini. Nanti saya share lagi. Ada satu lagi video yang menarik tentang produk kita ni. Sekejap mana pula hilang. Sekejap ya. Oh ni. Mana dia pergi? Sekejap hilang pula dia. Oh ini dia. Ada satu video yang menarik. Okey. Mhm. Sekejap ya. Ni video Cik Tang. Sekarang masih saja tak kenal Cik Tang. Di jalan kaki dia menyeret-nyeret. Saya kata budak ni cacat ke apa? Rupanya dia kata kaki dia tertimpa motor. Itu dia jalan menyeret-nyeret. Alhamdulillah dia makan nasi naik dan dia sapu nasi krim. Sekarang boleh main sepak takraw dah. Laju dia jalan Alhamdulillah. Okey, kawan-kawan bagus cuba produk ni. Ni satu testimoni, kita bagi lagi testimoni. Wah, Alhamdulillah. Ya. Kita dah boleh lari sekarang. Masih saja tak kenal Cik Tak. Dia jalan kaki dia menyeret-nyeret. Saya kata budak ni cacat ke apa? Rupanya dia kata kaki dia tertimpa motor. Itu dia jalan menyeret-nyeret. Alhamdulillah dia makan nasi naik dan dia sapu nasi krim. Sekarang boleh main sepak takraw dah. Laju dia jalan Alhamdulillah. Okey, kawan-kawan bagus cuba produk ni. Saya share lagi. Ini testimoni Ibu Azizah. Kan racun-racun yang selama 5 tahun dia makan obat dokter itu kan. Nah, dia pakai, dia tak bilang sama dokter. Tapi anak dia tahu yang perawat tu. Dia pakai. Kemudian pakai juga SG cream ini. Saya suruh 4 kali sehari. Saya belum pernah suruh pasien saya itu 2 jam sekali. Saya tetap 4 kali sehari saya suruh pakai. Okey. Nah, jadi dia kan sudah dikasih surat rujukan untuk ke Batam. Pasang 2 ring lagi. Jadi dia tuh harus harus pakai 3 ring di jantung dia. Nah, setelah pakai ini 2 hari dia keluar dari rumah sakit, balik rumah. Ya, kamu alhamdulillah. Tu saya kata ibu ni dukun. Jadi perusahaan migas. Nah, jadi kena 1 tahun sekali kan orang ini harus cek medical check up. Nah, begitu medical jantung dia tuh tadi yang terbungkus warna putih itu. Jadi dia dilarang kerja, tak boleh kerja kan. Sama bosnya kan. Nah, setelah itu dia bagi 2 krim sama mamaknya. SG9 sama SG krim itu dibagi 2. Saya kasih botol kosong yang saya punya tempatnya kemasan yang kosong. Jadi bagi 2 orang tu. Dikongsi lah. Kongsi.
Ya itu dia tanya saya, Bu, kira-kira berapa hari saya boleh pergi ke Batam lagi cek medikal. Saya ni sebenarnya takut juga nih, ya Allah tolonglah gitu kan. Sama lah Takut, tu. takut dia tak sembuh. Jadi saya bilang gini aja lah, uh, awak pakai 1 minggu, setelah 1 minggu berangkat ke Batam, saya bilang. Dia setiap hari berdoa, Allah tolonglah saya jangan sampai dia minta sembuh gitu kan. Doa. Berangkatlah, setelah 1 minggu dia berangkat. Mama dia lah keluar dari rumah sakit nih, dia berangkat. Dah kat Batam, saya telefon, bang, apa hasil dia? Saya bilang, ceknya. Belum bu, tunggu 1 minggu baru keluar gitu kan. Setelah itu saya lupa nak nelpon dia. Saya taklah ingat. Sampai sekitar 10 hari, dia telefon macam mana bang, dah ada hasil. Saya dah masuk kerja. Apa bu? Apa? Saya dah masuk kerja, dah balik ke Anambas, dia tak bilang saya dalam kerja. Allah Memang Akbar. saya tak sedap tidur, awak sedap masuk kerja tak bilang saya baru dah sembuh. Jadi Allah bersih Akbar. jantung dia tak ada lagi itu. Ya Yang ke? putih-putih itu. Dia hilang ya dia punya anu tu. Oh, Alhamdulillah. Okey, kita tengokkan tadi beberapa testimoni yang saya dah share. Sebenarnya ada banyak video-video testimoni yang sangat-sangat menarik tentang produk kita ni, produk Supergrade International ni ya. Yang mana kita gabungkan antara kita punya SG9 dengan produk SG Cream. Jadi memang orang kata dia punya gabungan tu memang hebat lah. Jadi sekarang ni saya akan pergi ke produk untuk kita share apa sebenarnya mengapa produk ni sebenarnya begitu luar biasa eh. Jadi kat sini kita pergi tengok kita pergi ke testimoni dulu. Saya suka kalau kita pergi tengok testimoni dulu ya. Okey. Ni testimoni-testimoni kita. Sekejap ya. Ni testimoni kita. Testimoni kita ni kita buat ni cuma sebenarnya tak sampai 5 minit pun, dia 3 minit je. Yang mana kalau kita jumpa customer, kita sapu dekat dia punya apa tu nadi tangan ni. Okey, sapu kat sini. Okey, dengan nadi leher kat sebelah kiri. Dua-dua sebelah kiri. Okey, kita akan nampak kita akan nampak dia punya muka ni. Okey, muka dia ni akan muda sebelah. Nampak tak? Yang ni kita sapu, yang ni. Nampak ni kita sapu, yang ni kita tak sapu. Yang kita tak sapu ni dia punya uh, pipi dia masih lagi melendut ataupun kita kata jatuh ya. Yang ni dia dah naik, dia dah tegang. Dia dah ditarik. Ditarik. Sama juga dengan gambar cipta ni. Nampak tak yang sebelah ni jatuh ya, dia nampak lendut yang ini kita nampak dia tegang. Sama juga dengan apa tu yang ini ni. Oh sama juga ini jatuh nampak yang ini tegang. Sama juga dengan ini ya. Ni nampak tegang pipi dia naik tegang kan? Ni masih lagi nampak. Dan kalau kita tengok dia punya apa tu tulang pipi dia pun kita nampak jelas kat sini. Jadi kat sini kalau kita tengok yang ini ni kita kalau kita nak buat perniagaan ni mudah lah ya. Kalau pada saya suka kalau kita mulakan dengannya sapu krim dulu. Kita sapu krim dulu pada kita punya prospek sebelum kita bercerita tentang produk. Kenapa? Sebab nanti saya akan terangkan okey kenapa produk ni kita kena sapu dulu sebab dia boleh membuatkan orang yang kita berjumpa tu dia jadi positif. Orang yang kita jumpa tu dia positif daripada dia bad mood, daripada dia macam tak nak layan kita kan contoh gitulah kan, daripada dia macam moody saja. Kalau kita sapu produk ni dulu dia punya mood akan bagus. Dia akan lebih positif daripada sebelumnya. Okey, sapu kat mana? Jadi, kita sampai kat orang tu. Okey, cakap, okey, kita nak kasih dia muda. Abang buat tangan abang, akak buat tangan akak, sapu. Okey? Jadi, maksudnya kalau kita pergi dengan pasangan, maksudnya suami isteri, kalau isteri sapulah kat suaminya kan. Kalau suami sapulah kat suaminya lah kan. Okey, kalau kita, sebab tu bagus kalau kita buat berpasangan ni ya. Kalau tak ada pasangan, maksudnya awak kena ada spatula. Jadi kena sapu, at least kena sapu dekat nadi tangan ni. Nanti, okey, lepas sapu tu, awak kena ambil gambar. Kena ambil gambar macam saya ambil ni. Benda ni penting tau sebenarnya. Sebab produk kita bukan produk yang murah Produk kita ni harga dia RM200. So, kalau katakan awak tak boleh buatkan dia Eh, rasa kerja tu uh, kau kali. untuk Alah, alah. membelinya. Kan untuk Dah pergi. membelinya. Jadi, maksudnya awak susah nak closing. Jadi, maksudnya sekarang ni awak terus sapu. Yalah, muka dia muda sebelah. Automatically, insyaAllah dia akan beli. Okey, jadi kita tengok ni testimoni.
Ni testimoni orang-orang yang muda-muda. Dulu muka saya macam inilah kembang. Bloated, bloated. Dia kembang. Macam mana perut kita kembung tu, macam itulah muka kita kembung kan. Dia bloated. Kita panggil bloated. Masuk ada angin banyak. Bila kita pakai ni, okey, pakai mesti satu hari 5 kali ke waktu solat. Ya, yang penting sapu di sini, sapu di sini. Lepas tu kalau saya buat pelembab lah. Sapu kat muka Lepas tu sapu kat muka, sapu kat sini semua. Ni semua testimoni kita ni Ibu Roni ni daripada Riau, dia ada gout Alhamdulillah, bila dia pakai produk kita, gout dia pun okey, hilang. Dan dia pun jadi muda. Dia jadi segar, muka dia jadi segar, jadi muda Okey, ini pun ibu ini daripada Daik. Kalau kata pulau Gunung Daik Cabang 3 tu, inilah Gunung Daik Cabang 3 ni lah dia daripada Pulau Daik daripada Riau sana, Kepulauan Riau ni pun dia pakai SG cream, kaki dia yang bengkak, yang terasa berat. Dia sakit kaki semua. Okey, alhamdulillah. Sakit kaki hilang ni ini kita nampak brother ni daripada atuk dia jadi abang nampak muka macam atuk ni kan. Nampak jadi abang ni jerawat ni jerawat dia teruk bila pakai produk kita, alhamdulillah. Produk dia, muka dia bersih, muka dia jadi muda. Kalau macam saya dulu, selain daripada ada masalah penuaan, saya juga ada masalah sakit tumit kaki dengan lutut dulu kalau saya nak solat, saya nak sujud tu, saya kena pegang kepala lutut tu. Lepas tu baru saya sujud. Maksud dia macam berbunyi kepala lutut saya tu. Sakit sebenarnya. Tapi saya sapu je lah. Saya sapu. Dalam berapa hari je. Dan 3 hari dia hilang. Tumit kaki saya pun sama juga. Ya. Baru-baru ni saya ada satu anak buah saya, dia tukang urut Dia tukang urut sama juga, dia lelaki. Dia kata bila dia sapu dekat kaki dia, tumit yang sakit tu pun hilang juga. Sakit tumit. Ni nampak. Produk kita memang miracle produk. Bukan bukan kaleng-kaleng produk Nampak tu. Macam abang ni dia jatuh dia jatuh tersembam Dia jatuh tersembam, lepas tu kan bila dia pergi apa tu jatuh disapu dengan krim tu, kesan dia langsung tak ada kesan kesan tu langsung tak ada pada dia punya, pada yang jatuh tu. Nampak? Yang ni dulu dia pakcik, jadi abang, jadi muda balik Dalam masa yang sama, dia ada banyak penyakit ni. Dia menghadapi masalah kesihatan, kesan COVID, vaksin sehingga batuk berterusan selama setahun. Mengakibatkan masalah buah pinggang, paru-paru kiri. Dia telah hancur, kolesterol yang tinggi, hati berlemak, fatty liver Lepas tu, Alhamdulillah gunakan AJ6 Plus, makin pulih dari seluruh masalah, dan juga bestnya muka kembali tegang. Okey, lepas tu dia kata 2 minggu lepas gunakan super great power SG cream, kata Alhamdulillah power, dia kata, dan dia terus kahwin. Dia duda masa tu. Tapi bila dia pakai produk ni, dia terus kahwin. Okey. Maksudnya walaupun dalam keadaan dia ada masalah kesihatan, dia sangat membantu untuk masalah lahir dan batin Okey, untuk sebenarnya produk kita ni kalau nak tahulah, kita punya produk SG cream ni sangat-sangat bagus digunakan oleh tukang urut baik yang penyakit biasa ataupun penyakit tenaga batin lelaki. Tapi kalau yang paling power untuk tenaga batin lelaki lah, sebab produk kita ni kan dia ada ginseng merah, kemudian tu kan dia ada betul tongkat ali. Itu dua-dua produk tu pun sebenarnya hormon enhance tu. Tu memang power untuk lelaki. Jadi kalau digunakan untuk orang lelaki yang tukang urut untuk menghadapi masalah tenaga batin, memang power lah. Memang power sangat. Dan lelaki ni pula, kalau ikut pengalaman saya, dia kalau ada kecil manis ke, darah tinggi ke, dia tak heran pun. Tapi kalau benda tu tak berfungsi tu, dia risau. Tu dia paling risau lah tu. Okey, kalau tak kuat tu risau tu. Jadi kita kena gunakan lah mana orang suka. Mana orang yang paling sensitif sekali isu untuk dia sampai dia rasa kena beli produk tu. Okey, nampak ni? Ni semua testimoni kita. Pak Cik ni, daripada dulu dia saya jumpa dia umur 84, dia pakai tongkat ni. Kalau dia berdiri, dia goyang. Dia goyang-goyang gitu. Berdiri pakai tongkat, berdiri goyang-goyang Tapi Alhamdulillah, bila dia pakai SG cream, SG9 dan SG cream, dia boleh potong rumput lah. Awak tahu tak, biasa potong rumput ni sangat-sangat berat Tapi dia boleh potong rumput Alhamdulillah. Ni kawan saya di bipolar, dengan anak dia pun ada masalah hyperaktif tapi bukanlah dia kata ni dia baik tapi dia boleh membantu mengurangkan simptom-simptom yang dia hadapi. Begitu juga dengan anak dia. Daripada dulu dia susah, macam nak panggil pun susah kan.
Kalau panggil tak dengar. Budak-budak autism ni sebenarnya dia ada masalah tak ada respon. Bila kita cakap dengan dia tak respon. Tapi Alhamdulillah dia kata bila dia sapu kat anak dia ada respon. Bila dia ajar anak dia nak mula mula ngikut apa tu apa yang dia cakap tu ngikut. Budak autism ni sebenarnya dia tak ada respon. Kalau kita cakap pun dia tak ikut. Tapi Alhamdulillah dia tak baik tapi dia mengurangkan sistem-sistem tu lebih senang lah. Nak mengatur, nak mengurus, nak menjaga anak-anak tu Okey, lepas tu kita tengok kat sini ni tekanan darah tinggi. Ni real ni. Okey, kita tengok tekanan darah tinggi dia pada 148/90 Bila digunakan SG cream 30 minit terus turun daripada 125/87 dengan SG cream saja, bukan SG9 ni. Dengan SG cream saja. Ni kenapa ini menunjukkan bahan yang dalam ni sangat-sangat power. Nanti selepas saya tunjukkan cerita pasal testimoni ni, nanti saya akan cerita kenapa produk ni begitu. Alhamdulillah sangat bagus So ini anak cipta. Anak cipta ni kena appendix kena appendix. Dia kena appendix. Lepas tu pergi klinik. Doktor kata pergi hospital. Pergi hospital. So doktor kata memang kena apa tu. Kena operate lah kan. Kena buang lah. Sebab tidak nanti dia punya appendix tu pecah kan. Dia dah bengkak. Tapi oleh kerana theater untuk apa tu operation tu kan dia penuh. Jadi dia delay. First kali dah puasa dah. Lepas tu penuh. Tak boleh nak operate. So delay lagi. Delay lagi. Yang kedua tu. Masa delay yang kedua tu Cik Ta makan suruh anak dia makan 2 set SG9. Lepas tu dia sapu SG cream ni sekerap mungkin lah. 2 jam sekali sapu dekat dia punya apa tu perut yang sakit tu sapu. So once the turns come kan untuk operation tu Alhamdulillah doktor kata tak payah operate. Sampailah hari ni anak dia tak operate. Nampak tak? Daripada nak operate tak jadi operation. Ni cerita benar ni. Ya, ni ada dia punya ada report test lagi daripada hospital. Masa tu kan Cik Tah dah jadi ahli. So every anak dia sakit ke dia beritahu anak masuk hospital gini lah. Every day pun dia beritahu dekat grup. So kita kata cubalah sapu dengan SG cream bagi SG9 kan. Alhamdulillah alhamdulillah sangat bersyukurlah. Okey, kita tengok yang ini testimoni untuk orang ada masalah sakit gout. Dia ni gout dengan kencing manis Gout dan kencing manis. Nampak tu. So bila dia buat dua-dua rawatan sekali, dia pergi hospital. So doktor tebuk kaki dia ni keluarkan air Air yang bengkak tu keluarkan, tapi kaki dia jadi macam ini. Yang kaki dia macam ni. Nampak tu. Macam ular sawa pun ada Kan? Lepas tu dia luka. Tapi sejak dia kat hospital ni, even dia kat hospital, dia gunakan produk kita. Maksudnya dia gunakan produk ni masa dia hospital lagi dia gunakan. Nampak tak? Lepas tu dia makin mengering, dia sapu semua kan. Dia makin kering, nampak. Alhamdulillah. Ini sebenarnya orang Uda Imam Uda. Bandar Baru Uda. Nampak tu. Tapi kita tengok dia pakai krim ni tak sampai berapa? Tak sampai pun 2 bulan. Kaki dia baik. Padahal kalau orang ada kencing manis, dia kalau luka, dia punya risiko untuk sembuh tu, dia punya peluang untuk sembuh tu memang susah lah kan? Susah kan? Tapi Alhamdulillah dengan bantuan dia, dengan izin Allah, produk kita sangat membantu. Okey. Dan ini pula kes ni adalah Pak Cik. Pak Cik ni sebenarnya dia Parkinson. Ya, Pak Cik ni dia Parkinson. Okey. Dia Parkinson selama 6 tahun. Berkursi roda. Tapi yang kesiannya ada kala dia kaku tau. Maksudnya kalau dia tengah makan tu, dia kan gigi gitu kan. Lepas dia kaku terus. Lepas gigi tu terus kaku kaku. Kadang-kadang ni dia terus kaku. Tapi yang paling susah dia kata kadang-kadang tengah pakai seluar. Dalam pakai seluar gigi, lepas tu baru nak angkat kaki dia kaku. Jadi dia akan tombang. Kalau tombang kat bilik air. Jadi dia memang berkerusi roda lah. Kemana-mana pun dia berkerusi roda. Tapi Alhamdulillah dia gunakan SG cream ni, SG9 dalam 3 bulan dia guna berterusan Okey, nampak tak? Dia boleh menyapu. Kalau kita tengok ada satu video dia, mungkin tengok dalam Telegram. Saya ada share dalam grup Telegram Okey, Pak Cik ni dah jalan laju. Dia orang Singapura. Pak Cik ni sebenarnya orang Singapura. Dia orang Bunglei. Orang Bunglei, orang Singapura. Okey, memang banyaklah kita punya pemuda-pemuda daripada Singapura yang gunakan produk kita ni sebenarnya. Okey, jadi kita tengok lagi. Ni. Ini pun orang kampung saya juga. Orang Hulu Tiram juga. Okey, ini orang Desa Jaya. Dia bendahari masjid dia. Kita lah kata otai Dia ni ada masalah eczema. Eczema ni bertahun-tahun tau tak baik tau. Nampak tak ni atas dia macam katak puru Okey, nampak ni bawah dia. Ni atas ni bawah dia. Yang sedihnya tu, yang ngerinya tu sebab dia lepas sembahyang dia suka salam
Dia suka salam dengan jemaah kat situ. Jadi jemaah kan rasa macam geli lah sebab tangan dia macam itu kan. So Hmm. yang Uktai ni pun dia ahli masjid juga. So dia tarik kau tahu dia kata Ji nak tak kalau saya cuba bagi Haji satu produk. Kata boleh lah. Alhamdulillah, izin Allah, 2 minggu tangan dia nampak ni, yang macam katak puru yang atas tu dah baik. Nampak? Yang ini, nanti saya akan dapatkan yang terkini. Memang cantik tangan dia dah tak ada lagi dah. Sebenarnya kalau untuk eczema ni, saya ada testimoni yang power jugalah. Nantilah satu hari nanti saya panggil nama dia Kak Nursiah, Okey, orang Pasir Gudang. Dia ni ada eczema teruk sejak dia ambil vaksin. Lepas dia ambil vaksin tu, dia punya eczema tu, dia pada ujung kepala ni sampai ujung kaki. Coli pun tak boleh pakai. Ya. Tapak kaki pun ada. Awak bayangkan. Sampai doktor yang merawat dia, dia kata give up. Saya tak tahu lagi nak bagi akak produk apa. Tu dia cakap dengan saya lah. Dan sebab saya tahulah memang saya selalu jumpa dia. Lepas tu Alhamdulillah dia pakai Azina, dia pakai SG Cream baik awak. Sampai sekarang dia baik. So dia pun antara pelanggan-pelanggan tetap saya yang sentiasa order produk pada setiap bulan. Azina, SG Cream. Tadi kita tengok cantik muda kan? Kan kita tengok kan. Yang ni kita tengok dia sakit kulit. Sebab tu kenapa kita panggil produk ni tadi dia Magic Cream. Sebab dia multi purpose cream. Macam-macam dia punya apa tu testimoni dia ya, manfaat dia. Ni yang ini ni kawan ini saya punya customer juga ke customer dengan saya dia ni sebenarnya kena eczema ni satu family tau. Satu family. Lepas tu yang saya ingat dia beli sebotol aja. Dia beli sebotol lepas tu dia buat botol macam gini. Ya, dia kata dia yang hilang ni, yang bersih ni, dia apa dia banyak ini ni apa dia kurang kan? Dia pakai ni saja. Sebab dia kata dia tak ada duit sangat. Jadi family dia semua kena. Jadi dia buat seorang sebotol kasih semua family pun baik juga. Walaupun dia tak pakai secara tapi lamalah. Yang ini lambat sikit 2 minggu. Sebab apa dia pakai sikit. Tapi kalau dia pakai sebotol saya rasa dalam masa 3-4 hari dah okey kot. Okey. Okey tengok ni ya. Ni alahan sabun ni. Nanti alah sabun lah ni sebenarnya. Okey, dia pakai lama tak. Macam-macam krim dia pakai tak boleh, tak selesai. Dia pakai ni saya rasa dalam 3 hari sebab saya. Okey, tangan dia dah baik dah. Ya, alahan sabun ni. Ni kalau ni tahu ni anak saya lah. Ni anak saya dia kena COVID. Dia kena COVID, dia sakit, demam, perit. Lepas tu dia kata sesak nafas pun, dia pun sesak nafas juga kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, Dek cubalah. Dia kata ni, saya demam COVID, saya bacakan Saya demam COVID 3 hari. Saya demam tekak saya perit dan gatal. Paru-paru saya juga gatal. Paru-paru saya juga gatal. Dia kata paru-paru dalam paru-paru ni gatal kat dada ni. Lepas tu dia kata apa? Saya sesak nafas. Yang teruk, berjalan dan baring pun sesak nafas. Alhamdulillah, ibu bagi saya SG Cream. Dan saya bagi kat dia, cakap cubalah dik. Ibu bagi saya SG Cream, saya sapu di tekak dan di dada, tak sampai 1 jam, nafas dan gatal pada tekak saya tu hilang. Lepas tu dia kata macam magic. Masa dia cakap tu pun dia kata, macam magic lah bu, dia kata. Okey, ni kisah cipta. Jadi kat sini kalau kita tengok ni, okey, produk kita ni memang Alhamdulillah dia punya produk ni memang multi purpose. Multi purpose produk yang kata orang tu yang luar biasa. Jadi kita nak tengok kenapa sebenarnya produk ni jadi multi purpose sangat ni. Dan sebenarnya apa tujuan produk ni sebenarnya diciptakan Okey, sebenarnya kenapa dia begitu multi purpose sangat? Sebenarnya uh, selain daripada teknologi, bahan-bahan yang digunakan. Okey, kita tengok, kita go through. Apa bahan-bahan yang digunakan dalam SG Cream ni menyebabkan dia multi-purpose. Itu saya tak cerita lagi kan yang pasal gigitan serangga, kena gigit dengannya apa tu ular kena gigit dengannya apa tu penyengat, tebuan kena kena apa tu air panas Kalau kena air panas tu sapu dia multi-purpose, banyak sangat. Cuma anda kena join kita punya apa tu Telegram testimoni. Saya rasa semua leader-leader anda mesti ada Telegram testimoni yang kita orang dah share-share daripada semua grup di Malaysia ni. Tengok kat kita semua bagus. Yang pertama sekali, kita tengok kat single yang terpilih, terbukti dapat membantu menstabilkan hormon serta membantu pemulihan pelbagai masalah kesihatan yang berpunca daripada masalah hormon.
Di samping sangat berkesan membantu melancarkan perjalanan darah dengan stem sel ginseng merah. Korea. Okey, dapat ni. Lepas tu, kita tengok apa dia bahan dia. First kali kita ada red Korean ginseng. Ni dia. Ini sebenarnya saya, bak kata Tuan Edi, saya sebenarnya memang antara orang yang arif lah pasal krim. Sebab saya dulu pernah jual krim dan saya jadi jutawan dalam syarikat tersebut dengan jual krim hormon ni sebenarnya. Krim Lando ni saya ada. Dan saya juga sebenarnya yang memperkenalkan Dr. Zainat Begum kepada tuan apa tu pada bos kita Kapten Lokman Helmi ya. So kami sebenarnya pilih saya dengan Dr. Rezal pilih lah apakah bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan dalam kita punya krim ni. Based on experience, saya punya experience dulu. Saya dulu dalam syarikat yang lama untuk produk krim ni 9 juta kan memang power lah. Imam Power. Dia satu produk je company tu tapi dia boleh sell di 9 juta sebab produk tu sebenarnya sangat bagus Jadi sebab tu saya bawa produk tu ke super grade. Dan Alhamdulillah kita bukan saja bawa produk yang lebih kurang sama tetapi kita tambah nilai lagi. Tambah nilai lagi dengan apa kita masukkan dengan kita punya stem cell red Korean ginseng ni. Anda tahu kan? Ginseng ni sebenarnya dia memang antara satu produk yang really high antioksidan. Yang mana dia punya salah satu tugas utama dia sebenarnya adalah untuk mencairkan darah ataupun menstabilkan darah. Senang katalah bila kita dah semakin berusia ni sebenarnya darah kita bukan darah yang betul yang natural, bukan. Darah kita kebanyakan darah kita semua pekat. Darah kita pekat sebab tu kita dapat macam-macam jenis penyakit Okey, jadi bila darah kita pekat, dia kata pekat, so dia akan mengganggu kita punya sistem dalam badan kita Kan kita punya dalam badan kita terdiri pada saraf-saraf. Saraf-saraf tu kan semua ada mengandungi darah kan. Berfungsi untuk badan kita berfungsi lah. Tapi hari ni kita punya saraf-saraf tu betul darah kita tu dia pekat. Jadi dia susah nak bergerak dalam badan kita. Jadi bila kita gunakan red green ginseng ni antara kehebatannya sebenarnya dia boleh meningkatkan oksigen di dalam darah kita. Itu fungsi utama. Dia meningkatkan oksigen dalam darah kita. Bila oksigen dalam darah kita tu meningkat, ya, darah kita akan mula cair. Yang pekat tu tadi dia mencair. Kenapa? Sebenarnya sebab dia punya sifat dia adalah alkali ataupun kita kata dia kaya dengan garam galian. Dia alkali Sebab tu ginseng ni kita kata 300 tahun dia berada di dalam tanah 300 tahun menyedot segala garam galian Okey, masuk dalam akar tu tadi dan kita makan garam galian tu. Kita ni sebenarnya manusia sebenarnya asal kita sebenarnya daripada tanah. Jadi garam galian ni sebenarnya sangat penting untuk kehidupan manusia untuk diri sihat sihat dan betul bertenaga Jadi ginseng merah ni sebenarnya dia memang lama tersimpan dalam tanah, dia menyedot segala garam galian ni menyebabkan dia punya sifat high antioksidan ni atau kita kata garam galian yang bersifat alkali tu menyebabkan dia boleh membantu meningkatkan oksigen dengan bagus kemudian tu dia mencairkan darah. Jadi antara kebaikan dia kat sini selain daripada memberi tenaga dia juga sangat bagus untuk mengatasi masalah-masalah saraf. Apa masalah saraf yang kita biasa hadapi? Masalah dia itulah yang pertama sekali kalau kita tengok orang kena stroke orang kena balpasi orang kena vertigo pun sama yang dia punya telinga dia tu kan. Balpasi muka dia sengit vertigo dia tak seimbang Orang yang kena apa tu macam tadi tu Parkinson Orang kena apa tu sakit kaki sakit lutut Okey, itu semua masalah saraf sebenarnya yang ada dalam badan kita. Tapi bila kita gunakan produk SG9, SG Cream ni, okey, Alhamdulillah, dia memang terbukti membantu. Contohlah, saya kan biasa buat kerja ni, tak berhenti gitu, tak berhenti. Sebab kita makan SG9 tu, dia memang tak berhenti Kita makan macam makan apa tu, battery energizer. Daripada pagi sampai malam, buat kerja je. So bila kita tidur, nanti nak tidur, nanti kaki sakit. Selalunya kaki saya sakit. Kadang-kadang kencang, keras nak tak tidur pun susah. Jadi kalau dah nak tidur susah tu, saya tak ada cara lain lah. Saya ambil krim ni, saya sapu dekat pelipat saya kaki ni kan. Alhamdulillah, tak sampai berapa minit, sok terus tidur.
Jadi maksudnya dia punya tugas dia untuk apa tu melancarkan perjalanan darah tu memang betul-betul terbukti lah. Sebab dia on the spot berlaku tau. Kalau tak percaya dia cuba buat. Yang mana sakit kaki kan kadang orang-orang berniaga tu berdiri lama sakit kaki, kram, kadang-kadang kena kecimpul biawak. Sapu je dekat pelipat kaki tu. Ini teman ni bagi untuk orang-orang yang dah berusia lah kan. Yang banyak bekerja, yang banyak berdiri teman. Sebab kalau tidak anda susah nak tidur pula nanti kan. Bisa sakit. Sakit terletak, terkejut ya. Jadi kat sini memang bagus ya kita punya ginseng ni sangat-sangat bagus. Dia juga boleh bagus sangat untuk apa? Untuk memberi tenaga macam saya kata tadi. Kemudian yang kedua apa? Kita ada Kigelia Africana. Okey, kalau kita kata produk nano produk ataupun kita panggil dia anti-aging produk, ya, anti-aging untuk anti penuaan, dia mesti ada mesti ada kena ada ni. Dia mesti ada Kigelia Africana ni. Kalau dia tak ada Kigelia Africana ni sebenarnya dia punya fungsi dia tak akan sama. Sebab saya kata saya biasa dengan krim. Ada beberapa krim yang sampai kat tangan saya yang saya dah cuba, oh tak ke mana, tak ada apa, tak ada rasa apa. Macam biasa saja. Tapi bila kita ada Camellia africana ni yang bagusnya, dia boleh antara fungsi dia sebenarnya dia boleh meningkatkan hormon. Nanti kita tengok kat sini dalam badan kita, dia tingkatkan hormon dalam badan kita. Tetapi yang bagus sekali Camellia africana ni selain meningkatkan hormon dalam badan kita, dia juga bagus untuk antibakteria, anti apa tu apa antivirus, anti fungi ya. Lepas tu dia anti malaria dan kalau kita tengok kat sini dia boleh berfungsi seperti dia boleh menetralkan racun yang ada di dalam badan kita. Dia macam saya pernah cerita lah ada satu kes lah kan. Anak dia ni termakan racun semut. Dia termakan racun semut tau. Oh tahu tak racun semut tu kan manis kan dia makan. Anak dia kejang terus awak. Terus kejang. Terus kejang. Terus kejang. Jadi dia ambil krim. Lepas dia masukkan dalam air botol kan. Goncang lah. Lepas tu dia letak ambil straw tu. Dia terus titik kat mulut anak dia. Suruh anak dia minum. Ya. Sambil tu dia bawa pergi hospital lah kan. Alhamdulillah anak dia selamat. Itu kes yang pertama yang saya tengok betul-betul lah sebenarnya. Sebab kalau di Afrika, sebenarnya Kigelia Africana ni memang fungsi dia sebenarnya untuk menawarkan bisa gigitan binatang berbisa. Bisa lebah, bisa jengking, ya, bisa lipan, ya, itu bisa tu. Kan? Macam bisa tebuan, penyengat, ya. Tu bisa tu dia boleh tawarkan. Jadi benda ni memang real. Jadi kalau katakanlah antara kawan-kawan ni tiba-tiba kat rumah berlaku perkara macam itu. Ya kena gigit ular lah, kena gigit apa tu, tebuan ke jengking ke apa kan. Terus sapu krim ni, lomo, terus lomo. Kalau katakan ada keracunan kan, sebenarnya anda boleh je ambil ni, masukkan dalam air, kacau, goncang minum. Benda tu memang bukan untuk diminum, tapi lebih baiklah daripada dia meninggal kan. Okey. Sebab dia fungsi dia tu memang boleh menawarkan racun. Memang power. Boleh cuba. Sebab saya memang banyak pengalaman tentang krim ni. Memang banyak sangat. Okey, lepas tu kita ada apa? Garcinia Kombugia. Ini sebenarnya dia bagus untuk menstabilkan kita punya metabolisme badan kita ya. Kita tahulah dah berusia ni metabolisme badan kita memang slow. Lepas tu kita ada apple stem cell Kita ada liposomal apple stem cell. Apa yang ada dalam SG cream, apple stem cell yang sama. Apple stem cell daripada Switzerland tu ada di sini. Okey, kemudian tu kita ada tapohenol ni sebenarnya ini adalah vitamin E. Ni vitamin E sebenarnya, okey? Vitamin E dan kemudian tu kita ada bidar leaf yang wangi yang sedap tu kan. Dia campur bidar leaf ni dia campur dengan grapefruit ni. Dia campur dengan grapefruit essential oil ni, campur dua-dua ni, jadi bau dia segar sangat. Jadi kalau kita tengah stres okey kita pegang cium. Sedap betul bau dia. Bau dia segar dia sampailah kita sampai ke hati kita segar. Lepas tu kita ada apa kat sini? Kita ada lagi, kita ada ini sebenarnya adalah kacip Fatimah. Kacip Fatimah untuk perempuan ni. Kalau perempuan tak kira apa pun usia sebenarnya bagus ambil kacip Fatimah ni untuk apa? Untuk menjaga peranakan kita daripada masalah-masalah kewanitaan ya. Yalah, masalah wanita bukan saja masalah
kita kata masalah atas katil tak, masalah sis, fibroid, senggugut dan sebagainya lah kan. Okey. Lepas tu kita ada apa? Kita ada aloe vera. Aloe vera ni sebenarnya dia bagus sangat untuk kulit ya. Selain dia apa tu bagus kesihatan, dia memudahkan kulit, tapi dia juga bagus untuk merawat luka luka pun cepat baik. Lepas tu kita ada apa? Majagani. Hmm. So kita pun ada Majagani. Majagani ni untuk apa? Majagani pun untuk wanita ya. Dia boleh menegangkan balik kita punya otot. Yang bagusnya otot yang kita tegangkan tu tadi bukan otot yang kat bawah tu aja. Otot muka kita pun tegang, otot payudara pun tegang ya. Dia menegangkan otot kita ya. Lepas tu kat sini kita ada apa? Ini kita ada tongkat ali. Tongkat ali ni tahulah kalau sebut tongkat ali dia untuk tenaga. Dia bukan untuk tenaga luaran saja, dia juga untuk tenaga lelaki. Siapa lelaki, ya kadang-kadang lelaki ni dia penat, dia stres ya. Dia pun tak boleh berfungsi dengan baik kan. So antara yang terbaik antaranya okey pakailah benda ni sebelum nak tidur tu gunakanlah benda ni ya. Okey dia bagus sangat untuk keharmonian rumah tangga. Sama juga dengan perempuan. Kalau perempuan, kalau katakan sebelum tidur tu sapu. Inilah yang sebenarnya yang saya tengok rata-rata kaum perempuan ni kalau dia dah berusia, dia punya nafsu tu memang berkurangan. Saya minta maaf lah saya terpaksa bercerita sikit tapi ni this is the facts lah kan. Jadi macam mana caranya kita nak merangsang nafsu tu supaya yalah hubungan suami isteri tu lebih baik kan? Sebenarnya itulah kadang saya kelakar juga. Kadang lelaki ni dia makanlah ubat kuat kan. Tapi isteri dia makan apa? Kan? Jadi dia tak regu pun tak regu kan? Suami saja yang bertenaga, isterinya lemah, tak berdaya kan rasa langsung tak ada nafsu. Jadi kalau kita pakai produk SG Cream ni sebenarnya dia membantu kedua-duanya. Dia membantu perempuan, dia membantu lelaki dan sebenarnya dia boleh meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang kita pada pasangan. Okey, okey, nanti saya ulaskan sikit nanti pasal tu. Dan sebenarnya saya memang ada testimoni, beberapa testimoni yang nak bercerai tak jadi bercerai ya. Jadi kalau macam kita ada masalah macam dingin, hubungan suami isteri tu dingin ya, pakailah produk ni pakai sama-sama. Kalau lelaki pakai tempat apa tu bahagian tu, kalau perempuan dia pakai dekat atas ari-ari tu sapu. Dengan dekat yang bahagian V shape tu pun sapu untuk merangsang semula keinginan ya untuk bersama. Jadi kat sini kita tengok kita ada apa lagi? Kita ada ni grapefruit essential oil ni yang saya kata wangi sangat. Itu pun sebenarnya antara sebab kenapa penyakit yang ada dalam badan kita senang untuk turun. Sebab bila macam senang kata gitulah kalau kita balik rumah kita terbau apa tu tai kucing kan. Tiba darah tinggi kita naik sebab bau tai kucing busuk kan. Tapi itu pun boleh menaikkan darah tinggi sebenarnya. Tapi kalau macam kita pakai ni, kita cium bau wangi kan, ada wangi sedap ni, darah tinggi pun turun. Nampak tak? Sebenarnya kita punya apa tu bakteria bau ni pun dia mengawal perasaan kita. Lepas tu kita ada niacin. Okey, niacin ni sebenarnya bagus sangat untuk jantung ni. Dan kita tahu kalau vitamin-vitamin B kompleks ni sangat-sangat bagus untuk jantung. Jadi kita gunakan ni, kita sapu kat jantung kita pun dia bagus untuk jantung kita. Lepas tu kita ada vitamin A. Bila kita kata vitamin A ni, retinol ni kita tahulah dia untuk muda, bagus untuk kulit. So kat sini kalau kita lihat, memang kita nampak benda-benda ni banyak kat luar kan. Tapi kenapa dia tak berfungsi seperti SG Cream ni? Kenapa SG Cream ni whatever you want, okay? Dia boleh apa tu? Boleh jadi apa yang kita nak kan? Sebab apa? Sebab yang utamanya kita menggunakan apa? Kita menggunakan teknologi. Teknologi yang terkini yang kita panggil dia teknologi nano encapsulation. Okey, tengok SG Cream menggunakan teknologi nano encapsulation untuk daya penyerapan yang tinggi. Membawa zat-zat herba ke salur darah dan sel organ yang bermasalah dengan batas tanpa perlu dimakan atau diminum. Okey, saya nak cerita. Kalau saya dulu buat syarikat yang lama, sebenarnya produk ni lah untuk kesihatan, produk ni juga lah untuk kecantikan. Produk ni juga lah sebenarnya untuk awet muda. Okey? Sebab kat syarikat yang tu dia tak ada benda lain. Dia cuma ada tu je. Ada pun produk yang lain dia tak sepower SG9 kita. Kalau kita kat sini kita ada SG9 kan, kita gabungkan kan. Jadi kita dapat very powerful punya testimoni, very fast punya result kan. Kalau kat syarikat lama saya dulu kan hari ni sahaja tau.
Tapi itu pun sebenarnya dia boleh merawat pelbagai jenis penyakit. Tapi syaratnya anda kena guna kerap. Kalau orang sakit tu paling tidak dia kena guna satu hari 5 kali. 5 kali di mana? Di bahagian titik-titik yang kita suruh sapu. Yang kita ada buku titik-titik rawatan tu. Dan di bahagian yang kawasan yang sakit. Kan? Dia ada 21 titik sebenarnya untuk apa tu sapuan untuk orang yang sakit. Kita cuma sapu di poin-poin utama tu. Lepas tu kita sapu di bahagian yang sakit. Buku tu nanti boleh minta pada Tuan Edi. Tuan Edi boleh dapatkan buku tu nanti. Dapatkan buku tu. Ya, jadi dengan produk ni sahaja pun boleh membantu pelbagai jenis penyakit sebenarnya. Okey? Tapi kita bertuah sebab kita ada SG9. Jadi orang customer kita tak perlu pakai banyak. Dan bila kita gabungkan sebenarnya dengan SG9, dia lagi cepat macam saya kata tadi. Berbanding tanpa SG9. Okey? So sekarang ni kita tengok ya, apa menyebabkan dia bagus. Sebab kalau di luar sana, kalau produk saya yang dulu, kita gunakan teknologi nano. Ya, teknologi yang berkaitan dengan komponen yang dia boleh apa tu dia boleh sekejap ya. Okey, dia boleh menghaluskan ya zarah-zarah dalam kita punya. Okey, dia boleh sekejap. Okey, teknologi yang berkaitan dengan komponen zarah yang sangat halus Okey. So, itu yang lama. Tapi dengan kita punya produk SG9 ni SG Cream sekarang ni, kita bukan gunakan teknologi nano, tapi kita gunakan teknologi nano encapsulation. Okey, kita gunakan nano encapsulation. Teknik kan ni nanoteknologi kan. Kita gunakan nano encapsulation ni. Apa bezanya? Kalau nano ni, okey, dia kita punya krim ni dia tidak boleh menembusi sel-sel. Sel-sel badan kita dia tak boleh tembus. Kenapa? Sebab dalam kita punya krim ni sebenarnya dia bersifat air maksudnya dia ekstrak kita punya apa tu zat-zat yang dalam bahan-bahan tu tadi dia jadikan air. So daripada air tu dia tak boleh tembus. Dia kalau air dia tak boleh tembus ke dalam kita punya sel. Kenapa? Sebab sel-sel tubuh kita ni adalah dia adalah terdiri daripada lemak. Jadi air dengan lemak ni dia tak boleh menyatu. Jadi di sini apa yang Dr. Zinat buat, okey, dia sarungkan atau masukkan kita punya krim nezak, kita punya herba tu tadi dalam minyak kelapa darah. Okay, dia masukkan dalam minyak kelapa darah tu, okey. Jadi minyak kelapa darah tu dengan sel kita kan lemak kan, sama-sama lemak kan. Jadi dia boleh terus daripada ni dia boleh tembus kepada sel-sel sampai ke bahagian yang atau kita panggil reseptor, bahagian yang organ yang bermasalah. Ni organ bermasalah lah. Dia akan terus pergi dan dia sebenarnya dia boleh disapu di mana-mana kawasan saja. Kalau kita sapu dekat yang ni kita saraf yang hijau ni kapilari ni, okey, sapu pun dia boleh masuk terus ke dalam badan kita. Kalau kita tak sapu dekat nadi utama pun dia tetap masuk dalam badan kita. Tapi kalau kita sapu di nadi utama sebenarnya dia boleh membawa zat itu ke seluruh badan. Okey, yang dimasukkan dengan nanoteknologi ni sebenarnya dia adalah satu kita punya herba-herba ni tadi ni dihaluskan, kehalusan dia tu 100,000 lebih halus daripada selai rambut. Very tiny. Dia punya ukuran dia lebih kurang 0,007. 0,07 mikron. Sangat halus. Jadi dia ni tak perlu dimakan, dia tak perlu diminum. Dia perlu disapu saja ke dalam badan kita, dia terus akan pergi kepada bahagian-bahagian yang bermasalah melalui saluran darah. Jadi kita tengok kat sini, ini manfaat dia yang saya ceritakan tadi tu. Okey. Okey. Ini kebaikan apa tu kita punya red cleansing ginseng. Ini kebaikan kita penyakit geliat africana ni. Kat sini ada satu benda yang saya tertarik yang mungkin anda kena alert juga tentang ni. Dia kata, you tengok ni. Dia kata Kilikana africana extract contains dia kata dia fatty acid. Lepas tu okey, yang ini paling penting ni. Dia paling bagus sekali, dia boleh regulate balance estrogen in the body hormone, ya. Dan dia boleh promote breast development. So, make woman breast more plump and firm and make breast skin smooth and elastic. Okay, Kigley Africana also has a hormone balance and anti-aging effect to the body. Nampak tak?
Kehebatan dia tu kalau untuk perempuan wanita lah kan. Sebenarnya kalau anda tak sapu di bahagian payudara rugi. Dia sebenarnya memang sangat-sangat bagus dan dia selain daripada membuatkan mencantikkan atau apa tu ataupun membesarkan atau menegangkan, tapi dia juga bagus untuk apa? Dia juga boleh mengelak kanser payudara. Tu yang kita yang suka tu. Yang penting kesihatan. Maksudnya kita dapat cantik dan kita juga dapat sihat. Jadi kalau untuk kaum wanita, tak kira berapa usia. 60 tahun pun tak apa. Sebab ada customer saya, dia kata even dia 60 tahun tapi breast dia tetap cantik. Nampak tak? Sebab saya tahu perempuan macam mana pun sebenarnya dia nak cantik. Umur ni hanya angka sebenarnya. Kita akan rasa tua bila kita sakit, ya. Bila kita sakit atau ada masalah yang tak boleh nak terima, kita terlampau depres, kita rasa tua lah. Tapi sebenarnya kalau kita tak ada masalah depres, kita tak sakit, kita tak tahu pun, tak ingat pun umur kita berapa sebenarnya. Okey, jadi dia punya nafsu tu lebih kurang sama je sebenarnya. Kalau dia tak sakit, ya, kalau dia tak depres, eh. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, ini adalah macam mana hormon tu bertindak dalam badan kita, ya. Macam mana dia bekerja dalam badan kita. Sebab kita tengok kat sini, dalam badan kita ni sebenarnya ada banyak kelenjar hormon. Okey, kelenjar hormon dalam badan kita, kita ada pituitary gland. Pituitary gland ni sebenarnya tugas dia apa? Untuk apa? Tugas dia untuk mengeluarkan hormon pembesaran manusia. Kalau pernah dengar HGH, Human Growth Hormone. Itu sebenarnya tugas dia dikeluarkan oleh kelenjar pituitary. Dan kelenjar pituitary ni menghasilkan human growth hormone. Okey. Lepas tu kita tengok ni kelenjar thyroid, kelenjar paratiroid, kelenjar ovari, ya. Lepas tu kita tengok ni kelenjar adrenal kat kita punya buah pinggang. Pankreas kita punya yang keluarkan insulin, ya. Lepas tu kalau untuk perempuan kita ada ovari, kalau lelaki kita ada testis kan. Lepas tu kelenjar pineal. Pineal ni apa? Dia mempengaruhi pola tidur dan mood. So kelenjar pineal ni dia mengeluarkan hormon melatonin. Hormon melatonin ni untuk apa? Untuk tidur. Jadi kalau ada kawan-kawan kat sini atau mak ke, saudara mara ke, susah nak tidur malam kan? Bagi dia krim ni. Bagi dia krim ni, sapu. Sapu dekat sini dia, sapu kat sini dia, sapu kat keliling telinga dia kan? InsyaAllah nanti sekejap je dia boleh Lama tidur. rusaknya. Ya, sebab dia boleh apa? Dia boleh merangsang kita punya hormon melatonin. Ya, hormon melatonin tu belum tidur. Sebenarnya hormon melatonin tu akan keluar pada pukul 11 malam lebih kurang gitu. Tapi kalau kadang-kadang orang tua, masalah dia, bila dia dah tidur, nanti malam dia terjaga. Pukul 2, pukul 3 itu dia terjaga, dia tak boleh tidur lagi sampai pagi. Bila dia tak boleh tidur, sebenarnya dia akan mengundang pelbagai-bagai jenis penyakit. Sebab bila kita tidur, sebenarnya tidur adalah untuk menghasilkan oksigen dalam badan. Dan oksigen tu sangat penting diperlukan oleh sel. Kalau sel-sel badan kita tak cukup oksigen, sel-sel tu akan mati. Kalau kita tak cukup oksigen, kita pun mati. Jadi, maksudnya bila kita tidur, tidur tu memang adalah rawatan yang terbaik untuk tubuh kita. Sebab tu Allah dah bagi tahu siang kita bekerja, malam kita suruh kita beristirahat, suruh tidur. Sebab kita kena charge balik badan kita. Tapi kalau kita tak boleh tidur, itulah masalahnya tu. Jadi ambil kita punya SC cream untuk merawat orang yang ada masalah tidur, ya. Okey, so kat sini kita tengok di dunia di zaman sekarang ni lah dengan kita gunakan handphone semua kan. Okey, dengan pemakanan kita yang banyak sangat hormon, ya. So kita sekarang ni mengalami masalah kecelaruan hormon sebenarnya, ya. Antara menyebabkan hormon kita ni terganggu sebenarnya pemakanan, sebab makanan kita penuh dengan apa tu makanan-makanan yang mengandungi hormon. Jadi badan kita ni mengalami masalah kecelaruan hormon. Jadi antaranya ayam lah kan. Ayam dia banyak keluarkan, dia menggunakan hormon estrogen, ya, untuk tumbesaran, tumbesaran ayam tu cepat, gunakan estrogen. Kalau kita tengok yang perlukan hormon estrogen banyak ni sebenarnya adalah perempuan, ya. Kalau lelaki ada perlu tapi sikit. Tapi kalau perempuan ni dia memang banyak keluar, ovari dia ni memerlukan banyak hormon estrogen, ya. Okey, kalau lelaki dia keluarkan hormon testosteron. Tapi awak perasan tak sekarang banyak lelaki lembut. Banyak sangat masalah lelaki lembut, ya. Atau kita kata pondan lah. Itu pun pada saya punca dia pada pemakanan. Sebab orang sekarang ni lebih suka makan ayam daripada makan ikan. Budak-budak sekarang ni lebih suka makan ayam daripada makan ikan. Jadi ni saya share dengan ilmu ni. Kalau boleh fikir-fikirkanlah. Ya, jangan kasih anak makan ayam aja sampailah anak tu jadi pondan. Ya. Saya kata Saya tak boleh dia lah. ulang balik ni. Hormon estrogen ni Ayam saja tak boleh. banyak dikeluarkan Saya oleh kena oleh makan ikan. perempuan. Saya tak boleh jadi pondan. Lelaki.
Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok Ayah kan, banyak kalau hormon. kalau lelaki perempuan pula kan, sekarang ada masalah lelaki perempuan dia jadi pancake itu sebenarnya dia terlebih hormon testosteron. Okey, jadi dia mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. So macam mana kita nak balancekan balik? Pakai krim ni. Anda pakai krim ni. So tengok kalau ada anak kita ada masalah kelakuan dia agak luar biasa, lembut lebih kan. Kalau si perempuan ni macam jantan kan. So you jangan biarkan. You jangan biarkan. So you need to do something for them. So ambil krim ni, balancekan balik hormon dia. Okey. Okey, kita tengok kat sini kenali hormon bahagia kita. Okey, antara hormon yang keluar dari badan kita adalah hormon dopamin. Hormon dopamin ni kalau kita tengok dia dikeluarkan oleh kelenjar apa kat sini? Dia dikeluarkan oleh kelenjar pituitari juga, ya. Dia dikeluarkan oleh kelenjar hypothalamus ni. Hypothalamus ni, okey. Dia hormon dopamin dengan hormon oksitosin ada dua tugas dia kat sini. Awak boleh tengok dalam ni semua dalam Google Tengok dia dikenali sebagai hormon perasaan baik, hormon yang bertugas meningkatkan motivasi dan kepercayaan dalam diri. Sebab tu saya kata tadi, bila kita jumpa prospek, apa yang kita perlu buat, sapu krim ni dulu. Sapu krim ni dulu ataupun kalau tak nak sapu rasa rugi kan. Kan? Awak suruh dia cium. Suruh dia cium dulu krim ni. Suruh dia sedut dalam-dalam. So, dia akan lebih bermotivasi. Lepas tu kita tengok hormon serotonin, hormon yang penting dalam mengelolakan perasaan hati. Hormon ini memenuhi emosi, perasaan dan selera makan. So, ini kita panggil dia adalah hormon ceria, hormon gembira. Hari ni rumah kita besar, kereta kita besar, tanah kita banyak, semua banyak duit banyak semua kan. Adakah pasti kita bahagia? Tak. Sebenarnya bahagia ni dia berpunca daripada rasa. Kan rasa bahagia kan. Dan rasa ni sebenarnya berpunca daripada apa? Hormon. Rasa tu berpunca daripada hormon sebenarnya. Jadi kalau hormon kita, bila kita dah menua, hormon kita semakin berkurangan, rasa gembira kita akan berkurangan. So macam mana kita nak ubati dia? Almost Malay people lah. Saya rasa dia doesn't know about ramai yang tak tahu pasal hormon. Ramai orang tak tahu hormon ni apa. Apa fungsi hormon ni? Kita tahu kalau hormon ni, kalau kita senggugut, bini marah-marah, ngamuk-ngamuk, kita tahu dia datang bulan tu, kita kata hormon tak stabil kan? Betul tak? Tapi bukan sekadar tu sebenarnya. Dia mainkan peranan yang penting sangat dalam tubuh kita yang tanpa kita sedar dan kita tak tahu. Okay? So kita tengok ini hormon serotonin ni kalau buat tu kat sini ni kan kalau macam ada isteri ke suami yang kuat marah aja kan. Asyik marah aja kan. Asyik bad mood aja. Saya bagi dia krim ni. Ya, saya tak cakap bohong. Ada yang cakap dengan saya, dia cakap dengan saya, kau bagi aku krim apa? Dia kata, sebab laki aku dah tak marah-marah. Laki dia suka pukul bini. Lepas dia pakai krim ni, dia tak pukul bini dia lagi dah. Dia terus slow down. Ya, dia lebih tenang. Lepas tu kita kat tengok-tengok ni hormon oksitosin. Hormon oksitosin ni sebenarnya hormon cinta. Yang mana membantu meningkatkan kepercayaan, empati dan ikatan dalam perhubungan. Sebenarnya ini hormon apa? Hormon yang boleh membuatkan kita rasa nak bersama dengan suami kita. Ini hormon cinta ni. Dia menyebabkan kita rasa sayang, cinta nak bersama dengan dia. Saya bagi contoh lah. Kalau ibu dia menyusukan anak, okay? Puting dia tu masa dia mula-mula menyusu berdarah. Koyak berdarah. Pedih gila awak tahu tak? Pedih gila. Tapi ada tak seorang ibu ambil kayu ketuk kepala anak dia atau sambil dia menyusu dia ketuk anak dia? Tak, kepala anak dia tak ada. Inilah yang keluar. Inilah kita panggil dia apa? Hormon cinta. Okey, so yang ini pula hormon endorfin. Hormon endorfin ni untuk apa? Menghilangkan stres dan mengurangkan rasa cemas. Dalam masa sama dia mengurangkan rasa sakit. Sebenarnya saya sangat-sangat suka sangat jual krim ni. Sebab apa? Kalau produk-produk biasa kat luar dah biasalah. Kecil manis, darah tinggi tu dah biasalah kita dengar. Tapi kalau hormon bahagia ni, kita jual rasa bahagia ni tak ada. Habis jual apa? Jual produk untuk rasa bahagia. Tu yang seronok tu kan. Jadi saya memang suka sangat bercerita tentang produk. Dan produk kita dia multi purpose. Macam saya katakan tadi, pelbagai. Jadi kita tengok kat sini. Dia boleh menstabilkan emosi, tingkah laku. Saya katalah tadi, kalau anak kita tu garang, pemarah, laki pemarah, ada narastik Ada perkataan narastik sekarang kan? Narastik kan, perangai yang pelik-pelik tu, sapu benda ni suruh dia pakai. Satu hari 5 kali pakai. Sapu kat sini dia, sapu kat sini dia. Itu yang penting. Kat sini dengan sini dia sapu. Sapu, suruh dia pakai.
InsyaAllah, memang saya dah nampak. Saya ni kalau jual produk atau pakai produk, saya suka perhatikan dan saya suka mengkaji. Contohlah, kalau kata saya tak pakai produk ni, tak pakai Easy Cream ni, apa saya rasa? Okey, macam saya kan umur dah 50 lebih kan. Anak-anak semua dah kerja. Nothing lah to chase lagi kan. Okey. Jadi bila tak pakai jadi apa saya jadi macam down. Saya rasa macam malas. Saya rasa macam tak ada point nak pergi. Tak ada tau. Tak ada rasa macam hormon dopamin tu turun kurang. Dia menurun. Tapi bila kita gunakan kita punya produk ni tadi ni kan, SG Cream ni, okey, dia meningkatkan balik kita punya apa tu positive thinking tu, membuatkan kita lagi nak bekerja. Kita nak kejar lagi kejayaan. Walaupun kata orang tu bukan lagi, kita tak pula bermati-matian. Tapi keinginan tu ada. Tapi kalau tidak, kita rasa selalu tak payahlah. Gitu. Jadi saya memang tak boleh lepas dengan krim ni. Dia sangat-sangat membantu. Apatah lagi untuk wanita-wanita yang dah nak menopause. Awak tahu kan wanita-wanita nak menopause ni, maksudnya head dia dah teratur. Tak teratur dah. Dan masa tu dia dah mula, emosi dia tak betul, mood dia pun tak betul. Dia rasa macam-macam semua negatif-negatif. So, suruh pakai krim ni. InsyaAllah akan bantu dia banyak sangat. Banyak sangat bantu. So, kita tengok kat sini masalah kemurungan, bipolar. Kalau anxiety ni, dia sedih untuk diri dia sendiri ya. Kalau gembira, gembira sangat. Kalau sedih, sedih sangat. Cemas, cemas sangat. Anxiety tu diri dia sendiri. Okey, tapi dia sebenarnya walaupun untuk diri sendiri, dia ganggu rumah tangga juga. Kadang-kadang sampai nak minta cerai lah, apalah kan. Anxiety dia keterlaluan. So, macam mana nak buat? Kalau sekarang ni, saya tengok, rata-rata pergi hospital lah dapatkan ubat penenang. Adakah awak rasa tu cara yang betul? Ambil ubat penenang tu. Awak rasa tu ke caranya? No, no, no. Sebenarnya apa yang kita perlu buat adalah tingkatkan balik hormon dalam badan kita. Sebab itu adalah masalah kemurungan. Yang saya sebut tadi 4 benda tadi tu, dopamin, serotonin, oksitosin dengannya tadi endorfin. Okey? So kita kena bantu daripada segi macam itu. Cuba pakai. InsyaAllah. Memang berbeza. Okey? So bila dia tak kawal dia punya anxiety ni, dia akan jadi bipolar. Bipolar ni apa? Dia mula mencederakan diri. Ya, saya pun ada kes juga. Anak dia jenis belajar selalu skor, skor, skor. Sekali masa periksa tu tak skor. So, dia terus jadi macam murung yang keterlaluan. Sampai hentak-hentak kepala kat dinding, malam menangis kan. Lepas tu mak dia ni bawa lah anak dia ke hospital pakar semua kan. Tak baik-baik. Tapi sampai sekali tu dia pergi, anak dia, mak dia, doktor cakap dengan dia, anak awak ni mengalami masalah hormon, kata dia. Hormon dia tak stabil. Dia baru teringat yang produk kita ni ada boleh kontrol hormon. Alhamdulillah bila dia pakai, selesai masalah anak dia tu. You kena, boleh, you cuba. Percayalah cakap saya. Dia sangat bagus. Kalau skizofrenia ni pula, sebenarnya dia dah membabitkan dengan pengambilan ubat penenang. Ataupun dia ambil dadah lah. Awak tengok orang-orang yang isap dadah tu kan. Kan dia boleh bunuh orang kan. Tu kan. So dia dah tak boleh kawal. Diri dia dah boleh dengar halusinasi. Tapi janganlah sampai skizofrenia ni. Kalau kita tengok Meroyan. Meroyan ni kalau kita tengok orang yang lepas bersalin. Okey, sebab tu ini pun bagus diberi untuk orang yang bersalin ni. Kalau dia lepas bersalin, apa yang bagusnya tadi, dia boleh tenangkan emosi dia. Kadang-kadang lah dulu dia jenis apa tu, melompat sana melompat sini kan. Okey, lepas tu tiba-tiba duduk rumah kena jaga anak kan. Sakit lagi dengan bengkak susunya lagi kan. Lepas tu budak menangis malam, betul tak? So mungkin dia pun tak boleh nak terima lagi. Kadang-kadang masalah lain, suami pula buat hal yang langsung tak ambil berat pasal dia. Tu yang kadang-kadang ada wujud mak bunuh anak. Itu namanya meroyan. Jadi kadang-kadang dengan keadaan ekonomi sekarang, dengan kehidupan budak-budak sekarang yang cetek ilmu ni, benda-benda macam itu boleh berlaku tanpa kita tahu. Jadi kita boleh bagi benda ni. Bagi dia benda ni, dalam masa yang sama, kalau dia urut, disapu dekat peranakan dia akan naik cepat. Kan dia boleh menangkat, kan dia bagus untuk orang masalah buasir, dia bagus juga untuk orang masalah apa tu, tombong. Yang terkeluar tu, dia bagus juga untuk masalah kita panggil dia kentut faraj. Kentut faraj. So, dia dia akan menegangkan balik otot tu tadi. So, sapu. Sebenarnya kalau dia sapu hari-hari, banyak tak payah urut sebenarnya. Jujur saya kata, tak payah urut. Sebab dia memang menangkat kita punya peranakan. Dalam masa yang sama juga, dia bagus untuk apa? Untuk baby. Kalau baby tu katakan dia ada masalah, apa tu, kuning.
kuning, baby kuning, sapu dekat hati dia, sapu dekat tulang belakang dia dengan tapak kaki dia. InsyaAllah rata-rata testimoni kata dia memang cepat meningkatkan menurunkan bacaan kuning tu tadi. Tapi yang bagus juga untuk apa tahu? Untuk ruam baby. Ruam baby. Kalau kita salah lampinkan baby selalu ruam kan, awak sapu je. Sebenarnya kalau untuk orang dewasa, krim tu dia akan pedih. Tapi kalau untuk budak dia tak pedih. Kenapa? Mungkin saraf budak dia saraf baby ni dia tak berapa aktif lagi, tak banyak yang aktif. So dia tak rasa sakit sangat, tak rasa pedih sangat. Jadi kalau untuk orang tua dia pedih lah kalau luka tu tempat dia boleh bunuh kuman. Tapi dia boleh kejap je, ruam lampin tu baik ya. Lepas tu dia boleh mengelakkan kembung baby. Kalau baby tu kembung sapu dekat perut baby tu, dia tak kembung nanti insya-Allah. So kalau macam baby batuk, 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 kan tak baik. Awak buat apa? Ambil sikit krim tu. Kalau awak menyusukan baby, sapu kat puting payudara awak tu. So baby tu dia akan kena kat lidah, tekak dia kan. InsyaAllah dia berhenti batuk. Kalau tidak, kalau dia nyusu botol, sapu dekat botol, puting botol tu. Suruh dia. Inilah ubat batuk yang baik. Paling cepat saya rasa untuk baby dan untuk kita ya. Kalau untuk kita sendiri, ambil ni letak. Colok kat anak tekak. Kalau satu sekali tak hilang, buat dua tiga kali. Itulah saya tak, kalau batuk tak boleh buat batuk. Doktor kata nak batuk. Buat batuk tak nak, tak payah. Saya ada buat batuk kat rumah. Ini yang paling cepat. Alhamdulillah. Jadi kita tengok kat sini ya. Dia bagus untuk orang yang pemarah, negatif, kurang yakin diri, boleh meningkatkan daya fikiran, hyperactive, autism, yang tu mengelakkan daripada lupa, rasa muda. Kalau untuk muda, wajah kita yang kembang jadi V-shape, wajah yang Tengkung dia jadi berisi ya, muka yang hitam jadi berseri ya, muka yang kulitnya kasar jadi lembut, muka yang kulitnya kering dia jadi basah ya. Yang dah tua nampak muda, yang seronok sekali dia akan rasa muda dan dia akan kelihatan muda dan dia akan bertindak seperti orang muda. Dia akan reverse aging 5 hingga 10 tahun. Saya perhatikan satu persatu orang-orang yang ada dalam super grade ni sebab saya yang awal kan. Saya tengok je. Saya tengok satu-satu. Yang paling saya nampak sekali Tuan Eddie lah. Semakin handsome sekali sekarang. Muda. Bukan macam 43 macam 23 dah Tuan Eddie. Okay? Sebab apa? Dulu dia tak macam gitu. Masa peringkat awal saya jumpa dia, dia gemuk, perut dia boncet. Langsung tak jaga diri. Dah macam tak jaga diri dah. Tapi bila pakai dia SG Cream yang saya nampak, dia mula menjaga diri dia seperti dia muda dahulu. Kita ada keinginan untuk menjaga diri kita seperti kita muda dahulu. Dia memudakan diri semula. Saya tengok macam Tuan Harun pun rambut dah panjang dah sekarang. Oh, saya dah tengok Puan Tok Lan. Tok Lan dah pakai seluar pendek bawah lutut dah sekarang. Semuanya dah jadi muda. Tapi sebenarnya muda ni sebenarnya semua keinginan semua orang. Jangan nak tipu. Apa yang ada dalam syurga tu, itulah yang kita nak. Kat dalam syurga semua orang muda-muda je. Umurnya semua 33 tahun. Tak ada yang tua-tua. Semua muda je. Itulah yang manusia nak sebenarnya. Jadi hari ni kita tengok dia banyak apa kalau untuk kantong mata, lebam bawah mata, dia rawat jeragat. Jadi pendek kata memang kita panggil dia adalah magic cream. Ya, semua masalah you can try. Sampailah kata tangan you kalau tercepit dengan pintu kereta biru kan, ambil sapu krim ni. Kalau anak jatuh debu benjol kat sini, ambil sapu krim ni. Dia akan memecahkan darah. Sebab dia ada ginseng tadi kan, dia boleh pecahkan darah tu yang beku tu dengan cepat ya. Okey, so kita tengok. Dia bagus apa untuk thyroid, tonsil, vertigo, masalah mata. Masalah mata ni. Kalau mata mak kita tu dah berair dia selalu kan, ambil krim ni suruh dia sapu je. Baik mata dia tu tadi. Mata berair ni tanda-tandanya untuk orang yang nak ada katarak. Lagi satu untuk silau malam. Silau malam ni nampak macam simple tapi tak simple. Apatah lagi kalau hari hujan, ya? Kalau hari hujan tak boleh memandu, tak boleh bawa kereta. Percayalah, cuba anda buat testimoni. Okey, siapa yang silau malam tu, suruh dia pakai, berapa hari mata dia jadi okey. Saya pernah buat sebenarnya. Tak sampai 5 minit tapi budak tu muda. 5 minit, dia pandang mata lampu pecah. Bila dia dah sapu ni, dia pandang balik, lampu tu dah tak pecah. Anda boleh buat demo ni. Automatik anda boleh buat. Okey, lepas tu kita ada masalah telinga, resdung, darah tinggi semua. Saya kata semualah, saya dah kata semua kan. So you can try. Cuma kat sini antara demo-demo yang kita boleh buat sebenarnya untuk produk kita ni yang kita boleh buat ya. Okay. Antara demo-demo yang kita boleh buat yang patut anda buat yang senang untuk dapat untuk closing sale, demo kuat. Demo yang kuat tu maksudnya kalau jari ni
jari kita ni, anda cuba buat. Kalau tanpa krim, anda tarik. Ni sebab saya dah pegang kan, saya dah pakai banyak ni. Tarik. Tarik. Kuat-kuat ni. Cuba buat sekarang. Kalau anda tak pakai krim lagi buat jari sekarang, cuba buat. Cuba buat sendiri. Tarik. Ni saya dah pakai krim. Nampak? Saya dah pakai krim. Saya tarik kuat-kuat, dia tak lepas. Ni dia mau kuat krim. Ni kalau untuk jari saja. Ni untuk jari kita. Kalau untuk lelaki, yang yang gini tu. Tak Yang kita letak kat belakang tu. Lepas tu, tekan. Kalau kita tekan, kalau kita tak pakai krim ni, confirm kita akan terjatuh ke belakang. Tapi kalau awak pakai krim ni, sikit je. Letak dekat dia punya nadi ni, tekan. Dia tegak. Dia terus tegak. Dia kuat. Malahan awak boleh berdiri lagi atas dia. Kat tempat tangan yang tadi tu, awak boleh berdiri. Kalau awak tengok demo saya punya apa tu video-video dulu, otai antara orang yang pelari selalu buat demo kuat ni. Orang lelaki ni, kalau nak jual produk ni, dia paling suka apa? Kuat. Jadi tunjukkan demo kuat. Kalau perempuan ni boleh. Kalau lelaki yang tadi tu saya kata tunjuk belakang tu, tekan. Dia tak akan jatuh punya. Okay? Jadi kat sini kalau kita tengok, okay, kalau untuk krim ni, pada saya lah, orang suka tengok hasil yang cepat. Krim ni adalah salah satu cara macam mana kita nak closing sale dengan cepat. Sebenarnya, lepas awak closing, orang dah percaya ni, awak cerita sikit di pasal SG9, insya-Allah orang akan beli. Sebab satu produk orang percaya, yang kedua dia kata mesti bagus punya. Okey, memanglah produk kita tu bagus sebenarnya, kan? Jadi kat sini memanglah sebenarnya kita di Supergrade International ni tak ada alasan sebenarnya untuk tidak boleh buat perniagaan ni, tak ada alasan. Sama ada kita malas atau rajin saja. Memang saya akui sekarang ni kita punya cabaran memang hebat lah. Okey. Cabaran kita hebat sebab kita ada banyak persaingan daripada TikTok dan sebagainya lah kan. Okey. Tak. Itu sebenarnya samalah dengan kemudahan yang kita ada. Okey. Cabaran kita banyak, kemudahan juga banyak. Faham tak? Dulu masa saya buat awal-awal dulu mana ada Facebook ni? Mana ada apa tu, HP ni, handphone ni? Mana ada apa tu WhatsApp ni, tak ada kan? Kita kena knocking door by door kan? Untuk kenalkan produk kita. Tak boleh buat, pergi rumah orang tu tak ada kat rumah. Itulah cabaran dia. Tapi cabaran sekarang kita gunakan handphone. Jadi kita punya persaingan banyak. So sama je sebenarnya. Cuma orang-orang yang berjaya tu orang-orang yang yakin. Okey, yakin sebenarnya setiap perniagaan tu mesti ada pembeli dia. Mesti ada pembeliannya. Betul. Apatah lagi kalau produk-produk tu memang bagus ya. Kita tak jual produk yang tak bagus. Produk yang tak bagus pun laku. Apatah lagi produk yang bagus. Cuma hari ni kalau kita tak boleh buat lagi, satu je jawapannya. Kita kurang jumpa customer. Tu saja. Kita kurang jumpa orang. Kan? Dan kita malu nak bercerita dengan orang. Dan masalah kita dah jumpa orang pun, kita tak nak bercerita dengan orang. Ya? Maksudnya kita sebenarnya yang kurang usaha. Tapi kalau kita letakkan diri kita dalam keadaan minda seorang peniaga, yang mana kita nampak semua orang semua duit. Nampak orang semua duit, duit ni kan. Jadi kita akan rasa bangga atau rasa excited nak bercerita tentang produk kita. Beginilah. Mungkin yang kita cerita tu 10 orang kan. Mungkin 10 orang belum lagi nak. Contohlah kan. Tapi percaya tak? Kalau kita berhenti, sebenarnya orang ke-11 tu nak. Dan orang ke-11 tu sebenarnya adalah yang anda cari. Sebab kita punya sistem dalam bisnes Supergrade ni, kita punya sistem binary. Dua kaki kan? Dua kaki. Kalau kita ada dua kaki aktif, A dengan B. A buat, orang A tu macam saya. Orang kedua tu macam macam Tina, macam Puan Tina. Anda, apa kita panggil apa? Jackpot. Okay? Anda terus jadi jutawan. Seorang macam saya, seorang macam Tina. Ramai tak sebenarnya orang macam saya dengan Tina dekat Malaysia ni? Ramai. Sebab kita Syarikat Multi-Level Marketing ni dah lebih daripada 70 tahun kat Malaysia ni. Dah hampir 70 tahun kat Malaysia. So banyak orang-orang yang berpengalaman sebenarnya ada dalam Malaysia ni. Cuma kita belum jumpa saja. Dan kadang-kadang pula kita jumpa orang tu dah berusia kan. Dia dah berusia, dia tak nak buat. Siapa krim ni? Suruh dia reverse balik umur dia. Ya, reverse aging balik hingga 5 hingga 10 tahun. Supaya dia tak rasa tua, dia rasa dia muda semula. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, saya rasa hanya itu saja. Jadi saya sebelum saya tamatkan, okey, ada soalan ke nak tanya saya?
Saya boleh buka pada semua. Kalau ada soalan nak tanya. Tu Tuan Eddie handsome sekarang. Fuh, macam artis lah. Apa kata kalau kita berkongsi pengalaman dengan Tuan Eddie? Macam mana Tuan Eddie boleh handsome sangat sekarang ni? Bersungguh-sungguh nak jadi muda. Terbalik. Okey, kita temu lama Tuan Eddie. Kita persilakan Tuan Eddie. Macam mana? Kan Tuan Eddie Okey. pun sekarang handsome sangat sekarang. Saya sebetulnya kan, sebelum ni saya Super Grade ni adalah first company yang saya buat yang bukan suplemen. Okay. Ya, kita ada produk suplemen, tapi kita punya killer produk tu dia bukan suplemen. Okay. Dia dalam bentuk krim. Jadi bila masa di peringkat awal tu saya nak nak brain krim dengan kesihatan ni, saya rasa macam Sah. mana macam mana relate krim ni dengan kesihatan? Apa kena-mengena krim ni dengan kesihatan? Biasa suplemen dia akan, yalah kita masuk akal lah, koyak kan, minum ke apa kan. Biasalah benda tu masuk dalam badan direct. Tapi bila krim ni saya ambil masa sikit untuk saya nak nak orang cakap tu nak sesuaikan ataupun nak betul-betul nak faham kan. Sampai satu hari tu saya call sendiri tau. Saya call sendiri Dr. Zinat. Okay. Saya call Dr. Zinat, saya cakap, doktor, sekarang ni you kena convince I. Eh, you kena convince I macam mana sekarang you macam mana apa kena mengena krim ni. Macam mana nak relatekan krim ni dengan kesihatan. Okay, Dr. Zinat tu dia bagi tahu macam ni je. Okay. Dia cakap, pernah dengar tak krim yang mengandungi steroid? Saya cakap pernah. Okay. Krim yang mengandungi steroid ataupun bahan-bahan kimia ni, kalau kita guna selalu, apa yang akan berlaku? Dia akan merosakkan organ kita. Okay. Jadi saya ucap, betul, dia akan rosakkan organ. Okay. Jadi macam mana dia boleh rosakkan organ sedangkan dia krim? Dia sapu. Maksudnya, dia cakap, krim ni memang dia krim, dia sapu dekat luaran. Tetapi bila krim ni dia serap, jadi dia akan pergi ke salur darah kita dan dia akan supply mengalir mengikut peredaran darah kita. Okey. Jadi beza krim super grade ni dengan krim yang mengandungi steroid, okey. Krim super grade ni dia tidak mengandungi bahan kimia. Okey, dia tak ada mengandungi bahan kimia dan 100% bahan organik yang ada dekat dalam krim ni. Okey. Dia 100% yang ada dekat dalam bahan organik yang ada dekat dalam krim ni. Okey. Jadi bahan organik ni tadi yang merosakkan organ disebabkan oleh bahan kimia. Cuma beza kita ni, dia tidak ada mengandungi bahan kimia. Jadi dia sangat bagus untuk kita punya organ kita. Jadi sebab tu bila orang pakai, dia nampak nampak perubahan. Apa kalau orang tu ada masalah apa semua. Sebab apa tau? Krim tadi tu yang mengandungi bahan aktif daripada bahan semula jadi tu, dia dapat masuk ke dalam salur darah kita dan pergi ke mana-mana tempat yang memerlukan. Jadi baru saya rasa macam, okay, baru macam logik. Jadi itu baru pertama, itu baru saya nak faham. Okay. Lepas tu yang membuatkan saya ah, tak ah, dia bukan taksub tapi dia macam macam lebih kurang kepada macam fanatik dia taksub ni dia dah hardcore sangat, dia fanatik bawah sikit boleh taksub. Okey. Yang saya fanatik sangat dengan krim ni, okey, apabila benda tu dia berlaku pada diri saya. Okey Satu hari tu saya kena tonsil. Bila kena tonsil ni, saya nak telan Nailio sakit, nak minum air sakit, nak makan pun sakit. Dan bila kita selalu bercakap, okay, kita buat talk apa semua kan, dia memang tonsil tu dia memang biasa akan berlaku. Okay. Cuma kita tahu bila tonsil tu jadi je, dia akan ambil masa lebih kurang seminggu, 2 minggu. Okay, untuk nak okey balik. Jadi apa yang saya buat adalah hari tu saya ambil krim tu, saya sapu dekat bahagian ni. Okay, saya sapu kat bahagian ni. Lepas tu, tak sampai 1 jam. Tak sampai 1 jam. Ni lillahi ta'ala. Ini benda yang saya sendiri alami. Okay. Tak sampai 1 jam. Saya boleh telan air liu. Saya macam, sebelum ni nak telan air liu macam slow kan. Tapi saya telan air liu macam, tak sakit pula. Lepas tu saya telan air liu laju.
Dia kata, lepas tu tak sakit juga. Lepas tu saya minum air. Pun tak sakit. Lepas tu saya pun pergi dekat cermin. Saya tengok, pakai ambil torchlight. Saya tengok. Dah tak bengkak. Uish, saya cakap, biar betul. Itu satu, first. Apa yang yang berlaku pada diri saya. Lepas tu anak saya yang first tu, dia asma. So dia batuk non-stop sampai dia tak boleh tidur dan saya pun tak boleh tidur sebab batuk, 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 batuk. Okey, apa yang saya buat? Saya ambil krim tu, saya lah dengar dia batuk-batuk, saya turun kat bilik dia, saya ambil krim, saya sapu dekat dia punya ni. Saya Tadi sapu dia. lah, sapu kat sini, kat, kat bahagian paru-paru sikit saya sapu kan. Okey. Lepas tu lepas sapu tu je, terus senyap sampai besok bangun tidur, pergi sekolah macam biasa. Saya macam, uish, ya betul tau. Lepas tu, tapi wife saya macam kata macam, alah ni lah apa benda semua kan. Tapi nak jadikan cerita, dia pun ikut saya lari. Dia jogging. Jogging, lepas tu dia sakit lutut. Hmm. Lepas tu, saya cakap, sapu lah krim tu. Lepas tu dia pun sapu. Tak sampai 1 jam, sakit lutut tu hilang. Sekarang dia antara orang yang fanatik juga macam saya. Memang apa-apa Krim. krim, apa-apa krim, apa-apa krim. Batuk krim. Apa saja sekarang ni, apa saja krim, krim, krim sekarang. Itu benda tu berlaku. Dan saya menggunakan krim ni juga sebelum tidur. Memang saya akan sapu dekat muka saya. Dan inilah hasil dia. Dia tak adalah handsome. Tapi orang cakap tu macho sikit lah. Macam tu. Dia muda dia, nampak muda. Berbeza Dia betul, sangat masa serius. awak mula-mula Macam Tok membesarkan Lan. Tok Lan besar. pun saya terpanjat Tok Lan. Tok Lan Ha, pun dah macam, ui, lain macam muka Tok Lan dah macam sekarang. 40-an sih. Saya Ha. tengok Tok Lan, lain macam lah. Tapi Dia dah lupa umur dia 60. tapi seriously lah, memang saya bukan nak cakap apa lah. Macam krim ni Alhamdulillah lah. Kan, saya rasa macam sangat-sangat bersyukur jugalah sebab untuk nak dapat produk yang Bagus. tahap keberkesanan dia macam ni sebenarnya. Sebab macam saya orang syarikat. Dan sebelum ni pun saya dengan syarikat-syarikat yang lain juga. Nak dapat satu-satu produk yang dia punya keberkesanan dia tu memang memang betul-betul Cepat. uh, kuat ataupun cepat, dia bukan satu benda yang mudah. Ini adalah rezeki untuk kita sebab apa tau? Kita duduk dalam sebuah syarikat yang produk dia berkesan. Ada, tuan-tuan puan, ada produk banyak syarikat-syarikat dekat luar. Tetapi dia orang belum ada rezeki untuk dapat produk yang berkesan tau. Yang power tau. So sampai tahap kita ni simple je nak tahu dia orang power tak power produk dia orang. Dia orang makan ke tak makan. Ada yang buat bisnes company tu tapi dia tak makan. Dia simpan produk dia tak makan lah. Kan? Apa produk pun semua dia tak makan. Tapi hari ni saya SG9 saya makan, SG Cream saya sapu, kopi pun saya minum Minum? sebab pada saya alhamdulillah dua-dua produk ni, okey, tiga produk lah masuk kopi saya cakap memang rezeki kita lah dapat produk yang ada kesan. Dan Betul. bila produk ada kesan, kita nak cerita dekat orang, kita rasa macam tak menipu. Kita beza kalau kita cerita benda yang kita tak makan, benda yang kita sendiri tak rasa kesan, kita cerita dengan orang, orang boleh rasa benda tu benda yang fake tau. Tapi bila kita rasa sendiri kesan, kan kita sendiri pakai, bila cerita dengan orang, dia punya rasa, dia punya feel orang tu, dia boleh dapat rasa apa yang kita ceritakan. Beza kalau orang yang ni. Jadi kalau anda tuan-tuan puan, first kali sebelum anda nak buat bisnes ni, anda makan produk ni, anda sapu produk ni, enjoy produk ni. Anda rasa dulu. Betul. Sebab apa? Bila anda dah rasa dan anda nak cerita dengan orang pun mudah, kan? Lepas tu, Betul, Tuan oh, Edi. Kalau dia tak pakai, dia susah betul. nak buat sale. Betul, dia lain, Dia rasa dia susah. lain. Paling Kalau kita susah dia pakai, buat sale lain kalau tak tau. pakai. Kita sampai tahap, bila kita cerita dengan orang, orang tu tak nak, kita tak rasa sakit hati. Sebab, kalau contoh kita dah cerita-cerita kan, dia tak nak. Kita tak rasa sakit hati. Sebab apa? Dia Sebab rugi. aku cuba cerita benda yang bagus untuk engkau, tapi engkau tak nak. So, aku nak buat apa?
Kau lah yang rugi, Kan? kan? Aku dah cerita yang terbaik untuk kau. Produk ni aku dah cerita yang terbaik. Tapi kau tak nak. Habis aku nak buat macam mana? Kan? Jadi kita pun tak rasa kecewa, tak rasa macam frust, tak ada. Sebab kita sebenarnya kita dalam konsep kita nak memberi. Bila kita nak memberi, orang tak nak, kita tak sakit hati. Betul? Kan? Kita beza dengan orang yang kita kalau kita meminta lain. Ini kita memberi, memberi ni lain. Okey. Baik, itu daripada pengalaman saya dan daripada pengalaman yang saya bila berjumpa dengan orang pun macam-macam lah bila kita pergi buat program-program syarikat ni. Macam-macam orang kita jumpa dan kita nampak sendiri orang tu datang dulu macam mana, sekarang dah jadi macam mana. Memang sangat-sangat berbeza lah. Dan Alhamdulillah sebetulnya kita ada produk yang macam ni. Kan? Sebab sekarang dah zaman teknologi. Kan? Zaman teknologi ni kita kita rasa macam krim ni lah. Krim ni dia dah masuk dalam konsep teknologi. Bila ada teknologi ni lah boleh menghasilkan krim ni. Sekarang ni bila cerita pasal teknologi, kan? Wap Wap tu pun wap pun boleh jadi bagus untuk kesihatan. Ini kan juga krim. Buat apa? Wap. Macam essential oil. Macam essential oil kan. Dia orang letak diffuser apa semua tu kan. Hmm. So bau-bau tu essential oil tu minyak tau, minyak. Dan dia bukan sapu. Dia letak letak dekat air dan dia buat steamkan benda tu keluar asap tu, wap tu dan dia akan spread dekat dalam kita punya kawasan bilik ke ruang tamu ke apa semua dan bila kita bau dia pun bagus untuk kesihatan kita. Itu baru bayangkan itu wap. Yang ini krim. So Lagi ini nanotech. kita panggil teknologi. Kita pun Ni, tak terfikir. Ya. ni akak, tapi tak nampak lah. Saya ada satu testimoni tukang urut ni. Dia Mm-mm. on the spot lah. Orang tu stroke lah. Boleh terus jalan lah. Ada Betul. testimoni dia, tapi sekarang ni akak tengah kompon nak tengok perubahan orang tu. Nanti dia akan share dengan grup, dia masukkan dalam bank untuk stroke. Baik alright. Okay. So nanti insyaAllah lah akan macam-macam lagi banyak lagi sebenarnya testimoni yang kita akan ceritakan. Kita akan bagi pada anda insyaAllah. Hmm. Yang paling penting hari ini bila anda dah join cepat-cepat belajar. Okay, cepat-cepat. Bukan nak belajar baca buku tebal-tebal pun. Hari ini anda faham tentang cara cara pakai macam mana, cara makan macam mana, apa kebaikan dia. Itu je. Yang orang nak tahu, itu saja orang nak tahu. Orang tak nak tahu terlalu detail-detail sangat. Tak nak. Orang nak tahu makan produk ni bagus untuk apa kebaikan produk ni, apa kelainan produk ni nak compare dengan produk-produk lain. Itu je orang nak tahu. Itu je. Dan hari ini kita kongsikan pada kawan-kawan kita sebab mereka sekarang memang menanti-nantikan kita untuk berkongsi dengan dia orang. Sebab hari ini semua orang yang ada dekat sekeliling kita ni semuanya bermasalah. Jadi hari ini kita ni dah ditakdirkan 37 orang dekat dalam Zoom ni hari ini ditakdirkan untuk apa? Untuk jihad, untuk nak membantu orang yang mempunyai masalah kesihatan, jihad untuk membantu orang untuk yang mempunyai masalah keuangan. Itu adalah uh, kita punya kerja sebetulnya. Kenapa kita berada dalam super grade ni? Ini sebetulnya tugas kita. Bukan suka-suka kita ada dekat dalam ni. Alright. So Kak, terima kasih atas perkongsian Kak dan saya katakan setiap minggu ni ada saja topik-topik yang lain yang dibawa oleh Puan Nur Hayati. Okay. Saya dah kenal Kak Bukan Yati ni Niti. dah lama dah. Okay, dah Bukan dekat Niti. 20 tahun. Ya. Ada ni kat sini ni, ada testimoni ni. Kat tepi tu, Aha. baca tu. Ada Fadli, ya betul. Isteri saya kata lepas sapu tak nampak cahaya pecah. Tak nampak cahaya pecah dah. Kan akak kata silau malam tu Ah, kan. Tu. betul. Ni ada lagi, kita baca testimoni. Kita tak terbaca ni. Ada orang tulis kat bawah ni kan. Cucu selesema sapu kat hidung cepat kering kan. Mm-mm. Dari testimoni dia tulis. Itulah saya cakap, krim ni setiap rumah kena ada krim ni. Satu SG krim, satu rumah satu SG krim. Ya betul. Kena ada sebab dia dia kita sebenarnya kita nak bawakan jenama SG krim ni dia jadi macam Panadol. Betul? Kan? Macam Panadol. Peningnya Panadol. Peningnya Panadol lah. Kita nak lepas ni apa-apa pun kan.
AC cream. AC cream. Itu kita nak bawakan sampai ke tahap yang macam tu. Kalau kat rumah akak, minyak pecah kapak tak ada, ubat kuning tak ada, ubat biru pun tak ada. Ah, Semuanya pakai Sekarang AC dah tak cream. boleh lah. Dah tak ada lah Ah. zaman-zaman kapak-kapak ni semua kan. Sekarang ni kita nak bau pun nak bau yang sedap kan. Dan kita Mm-mm. pula pakai essential oil bidara tau. Dan bidara ni sangat-sangat bagus. Boleh Orang yang ada hantu-hantu. masalah gangguan-gangguan yang benda-benda halus sangat-sangat bagus. Mm-mm. Sebab dia ada essential oil daripada bidara. Mm-mm. Okey. So terima Okey. kasih Kak Yati. Okey, insya-Allah besok kita akan bersama dengan Tuan Harun kita besok. Besok Tuan Harun kita akan bersama dengan kita, bekas seorang penjual air tebu. Hari ini bagaimana beliau mengubah kehidupan bersama platform Supergrade. Besok kita akan bersama dengan beliau. Alright. Dan lusa bersama dengan Kak Tina, hari Khamis bersama dengan saya dan hari apa nanti diorang dah nak pergi cruise dah. Alright. Baik, so terima kasih semua. Saya doakan anda yang berada di dalam Zoom ini akan terus kekal sihat, kekal cantik, dipermudahkan urusan dalam menjalankan perniagaan. Saya doakan anda semua berjaya di Supergrade dan menjadi jutawan di Supergrade. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. See you when I see you. Thank you very much semua. Assalamualaikum. Kesalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Edi. Terima kasih Kak. Okey, sama-sama.